still main 15 points. 8 CJN. Semua sama. Alright. Hero tail. Okay. You nak receive. Okay, you nak court mana, you akan serve. Kat sana. Siapa yang akan receive? Atita or you? Atita receive. Alright. Alright. Welcome back. Dengan saya sekarang ada Boom Isotonic Vitamin C. Wow, white peach. Okeylah, untuk menghilangkan sedikit rasa mengantuk, ada air Boom kat saya sini. Sedap air Boom stick. Boom stick air Boom Plus. Okey, perlawanan seterusnya antara Atita dan juga Amar akan berhadapan dengan lawan yang boleh tahan hebat dia. Yang tadi saya baru komen, kan? Arfi dan juga Amilana ni. Arfi dia macam main wushu sikit. Jom kita tengok. Amar pun boleh tahan, Arfi pun boleh tahan. Dan the ladies, not bad. Kita ni memang selalu main. Hampir setiap hari saya nampak konten dia di social media. Tapi sayang, nanti siapa-siapa tolong bagi tahu Atita. Saya like, saya komen pun dia tak jawab. Kesian kat kita. Out. Servis yang sedikit out. Banyak tu. Servis out. Return sangkut. 2 package point yang berbeza, hilang 2 point. Cantik Atita. Lagi sekali volley. Oh sorry, saya masih ni saya sambil minum air Boom Plus Isotonic Vitamin C. Sambil kita minum, Atita kutip point. Cantik serve. Dia ada slicing. Bernasib baik bola floating tak dapat ambil volley. Alright, consistent dan serve dia. Good tap. Out. Nampaknya Amar dan Atita menjarakkan diri dulu. Bola yang dapat diselamatkan. 6 ya. Double bounce. Dia dah double dah tadi. Yes Yes, it is. Yes. 6 ya. Punya bola tu dah Atita, yes. bump 2 kali kat situ baru dia save. And receive. Alright. 6-2. Satu return serve yang kurang berhati-hati. 7-2. Lagi sekali. Suka pula saya tengok Atita punya serve. Nice. Good defend. Cuba speed up kat situ sikit lagi. 1 inci untuk lepaskan net tadi. Buat kata Azrul. Bukan salah dia, salah net. You receive? Yes. Ready? Is you ready? 8-2. Bukan bersedia daripada Amar. Salah. Arfi dengan relax dia berjalan ke the kitchen Dia tak nak tunggu kat depan terus Dia ambil masa yang relax. Rupanya dia tahu kata serve tak masuk. Oh, partner sebelah saya ni sebenarnya menahan mata. Dia mata dia tu sebenarnya dia terbuka tapi dia tidur. Ngantuk daripada pagi. Competition memang waktu-waktu untuk berehat. Terkena kaki. Tak foul. Oh, referee tak call foul lah, kena kaki bola tu. Side out 9. Okay. Maybe.
Mungkin bounce. Betul-betul tepi kaki. Side out. 4-9. Side out. Macam main-main dia diorang ni. 10. Tak serius. Dia lemau-lemau ni, dah tunggu lama ni. Lagi sekali return serve. Point. Four. Itu dia satu Side out. wrist yang begitu kuat. Pergelangan tangan dia memang kuat. Waktu dia smash bola tu banyak menggunakan pergelangan tangan. Walaupun pedal tu sebenarnya berat dia lebih kurang dalam 220 gram. Dengan kelajuan bola dan hentakan pedal tu sebenarnya lebih betul-betul berat dia. Tapi sebab pergelangan tangan dia memang kuat. Cantik Akita return. Tak dapat dibaca oleh Milana. Bola in. 12-5. 12-5. Return selamat. Amar membuat satu pukulan selamat. Lagi sekali. Dan dia ambil. Bola keluar, diambil oleh Amilana. Arfi akhirnya mengupul ke arah bawah. Tak lepas lah pula. 13-5. 13-5. Jauh ni mata ni. Nampaknya Amar Atita mendahului ya. Out pula. Dia call out ya. Ya, dia call Side out. out. 6. 6-13. Saya lapar lah. Sama lah dengan saya. Sini vendor apa ada? Vendor yang rasanya yang berat-berat rasa tak ada kot. Tak ada lah. Yang tinggal dekat ni Azrul tinggal kat kita. Azrul tinggal kat kita rojak sikit. Dia tinggal rojak je. Sikit je dia tinggal. Itu pun dia dah makan banyak. Oh, nampaknya cubaan dia. Kuat betul tangan dia. Gagal. Kuat betul Dia tangan dia. lembut je, dia lembut. Sukan ni sukan lembut lah. Sukan Tangan lembut. dia kena lembut. Sukan Tak boleh lembut. keras. Tak boleh keras tangan ni. Jangan terlalu agresif Agresif tapi kena relax Courtnya lagi. Nampaknya 15. Nampaknya court ni tak cukup besar. Kena lebarkan sikit. Lebarkan sikit. Lebarkan Tadi saya ada nampak cat putih tadi. Cat putih. Tarik Boleh. line tepi sikit. Boleh cat tepi sikit. Raja Azura pun dah main Raja Azura ke Raja Nadia? Sorry, Raja Nadia. Asal aku sebut Raja Azura, teringat pula cerita Azura. Raja Nadia. Untuk match di grandstand yang seterusnya, di antara Syarif Ika Nabila melawan Aziz Daya di court grandstand. Syarif Ika Nabila melawan Aziz